Walaupun tak sedap didengar, terutamanya bagi para wanita, tetapi Nabi pesan sebab Nabi sayang. Kepada para wanita, saya nak bacakan, marilah sama-sama para wanita, kita jadikan ini salah satu peringatan yang sangat baik daripada Nabi yang sangat sayangkan kita. Walaupun tak sedap didengar, terutamanya bagi para wanita, tetapi Nabi pesan sebab Nabi sayang. Okey. Nabi bersabda, "At-tala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa tala'tu fin nar fara'aitu aktsara ahliha nisa." Yang bermaksud, aku melihat ke dalam syurga, lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin, dan aku melihat ke dalam neraka, lalu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Allahu Akbar. Tuan-puan, para ulama mengatakan apa yang Nabi lihat ini bukan suasana situasi real, sebab ketika pada Isra' Mi'raj memang Nabi diperlihatkan gambaran syurga dan gambaran neraka, tapi itu gambaran saja kerana pintu syurga dan pintu neraka belum dibuka. Tidak ada lagi hisab, selagi mana tidak ada hari kiamat, bumi seluruhnya akan hancur, dan selagi mana tidak ada hari hisab, belum ada penghuni neraka dan syurga daripada kalangan manusia. Tapi dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi sudah diperlihatkan gambaran. Itu yang Nabi nampak. Ramainya penghuni syurga di kalangan al-fuqara wal masakin, orang-orang miskin. Dan ramainya di kalangan penghuni neraka pula Nabi sebut ada di kalangan para wanita. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Para wanita bila dia dengar ni, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah para wanita paling ramai dalam neraka?" Kemudian Nabi menjawab, "Kerana kamu yang paling banyak mengingkari kebaikan suami kamu. Sekiranya ada sesuatu yang kamu tidak suka pada perbuatannya ke, perkataannya ke, tindak tanduknya, maka kamu melupakan kebaikannya yang lain." Macam tu lah lebih kurang. Jadi tuan-puan sekalian, ujian terbesar ya bagi wanita adalah suami, dan pahala terbesar wanita juga adalah suami. Dan itu penyebab utama wanita masuk ke neraka. Sebab-sebab lain boleh jadi kerana tak tutup aurat, kerana tak solat, mungkin kerana tak puasa. Subhanallah. Tetapi sebab utama wanita itu dicampakkan ke dalam neraka adalah kerana yang berkait dengan suami. Sebab itu kita memang diuji bagaimana kita mampu atau tidak untuk hormat, untuk tunduk, untuk taat kepada suami. Itu paling payah ya bagi wanita yang ada suami. Berbanding solat, tutup aurat, puasa, ramai wanita boleh zikir banyak, baca Quran banyak, membantu orang susah, dia lah paling ke depan. Tapi dia gagal dalam hal berkaitan suami. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan amal soleh kita, ibadat kita, solat, puasa, zakat, sedekah kita itu membantu menguatkan kita untuk menjadi isteri yang penyejuk hati suami. Penyejuk hati suami. Subhanallah. Ya, walaupun susah. Kecuali kalau suami itu menyuruh kepada perkara yang bertentangan dengan syarak. Nabi SAW bersabda, "La ta'atan al-makhluk fi maksiatillah." Tidak ada ketaatan pada makhluk sesuatu yang bermaksiat dengan Allah. Tak boleh taat. Okey.